Bermaz Auto atau B Auto, antara pengedar kereta gergasi di Malaysia, baru je keluarkan laporan kewangan terbaru. Dan, terus terang cakap, angkanya tak berapa cantik. Ada sesuatu yang tak kena dengan enjin keuntungan mereka. Jom kita selongkar sikit, kita tengok apa sebenarnya yang berlaku di sebalik angka-angka ni. Ini dia gambaran pertamanya. Carta ni tunjuk perbandingan keuntungan sebelum cukai untuk 6 bulan pertama tahun ni dengan tahun lepas. Nampak kan perbezaannya sangat-sangat ketara. Betul-betul menjunam. Ya, anda tak salah tengok. Penurunan sebanyak 69.4%. Hampir 70% tau. Ini bukan setakat turun sikit-sikit. Ini satu kejatuhan yang besar. Jadi, persoalan utamanya sekarang, kenapa boleh jadi macam ni? Apa cerita sebenarnya? Mari kita bedah siasat. Okey, untuk faham kenapa untung boleh jatuh teruk macam tu, kita kena undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Sebab isunya bukan setakat keuntungan je. Ia bermula dari atas lagi, dari hasil jualan. Cuba tengok jadual ni. Hasil jualan keseluruhan turun hampir 30%. Itu dah banyak. Tapi yang lagi membimbangkan, keuntungan sebelum cukai jatuh lebih 2 kali ganda teruknya. Ini petanda yang jelas, bukan saja jualan yang perlahan, tapi margin keuntungan syarikat pun tengah tertekan. Jadi, apa punca-puncanya? Laporan kewangan B Auto sendiri ada bagi beberapa sebab utama yang bila digabungkan memang memberi kesan yang besar. Ini macam reboot yang sempurna tau. 1. Model-model sedia ada mereka dah mula nampak berusia sikit, jadi jualan pun perlahan. Pada masa yang sama, pesaing-pesaing baru dari China masuk pasaran dengan harga yang lebih agresif. Campur pula dengan masalah pengeluaran dan kerugian daripada syarikat bersekutu, memang pening kepala B Auto dibuatnya. Tapi, tunggu dulu. Cerita dia taklah gelap gelita sangat. Walaupun perbandingan tahun ke tahun nampak teruk, ada satu petanda yang positif. Kalau kita bandingkan prestasi suku ini dengan suku sebelumnya, keuntungan sebenarnya melonjak naik. Hampir 50% pula tu. Ini menarik. Ini menunjukkan yang mungkin B Auto dah mula jumpa rentak balik. Peningkatan mendadak dari suku ke suku ni mesti ada sebabnya kan? Takkan datang macam tu je. Jadi, apa sebenarnya game plan B Auto untuk berlawan dalam pasaran yang makin mencabar ni? Strategi utama mereka sebenarnya mudah je. Penyegaran. Dalam bisnes jual kereta ni, model baru tu macam nyawa, live lah. Jadi, untuk atasi masalah model lama yang kurang laku dan nak tarik balik minat pembeli, B Auto pun buat keputusan untuk lancarkan barisan kenderaan yang lebih segah. Dan inilah dia, askar-askar baru mereka. Model-model inilah yang jadi wira di sebalik lonjakan prestasi dari suku ke suku yang kita nampak tadi. Satu langkah proaktif untuk memikat semula hati dan dompet para pembeli kereta di Malaysia. Tapi kan, tengah syok-syok lancarkan model baru, tiba-tiba ada satu lagi selekoh tajam. Satu berita besar yang melibatkan salah satu jenama utama yang mereka pegang selama ini. Ini petikan terus dari laporan mereka. Jenama dari Korea Selatan Kia merancang untuk ambil alih sendiri urusan jualan mereka di Malaysia. Ini bukan calang-calang berita. Ini satu perubahan struktur yang sangat besar untuk B Auto. Jadi, apa maksud semua ni dalam bahasa mudah? Maksudnya, B Auto takkan jadi pengedar utama untuk kereta Kia di Malaysia lagi. Walaupun mereka kata akan pastikan proses peralihan ini berjalan lancar, hakikatnya, ini satu kehilangan jenama yang besar dalam portfolio bisnes mereka. Okey, dengan model baru Mazda yang masuk tapi jenama penting macam Kia pula nak keluar, jadi macam mana B Auto melihat perjalanan mereka untuk masa depan? Garis masa ni betul-betul tunjukkan betapa roller coasternya beberapa bulan lepas untuk B Auto. Kejap sibuk lancar jenama EV baru, lepas tu model Mazda baru untuk naikkan jualan. Tiba-tiba dapat berita mengejut pasal Kia. Memang satu tempoh yang penuh dengan aksi strategik dan juga kejutan. Dan inilah kesimpulannya terus dari pihak pengurusan B Auto sendiri. Walaupun model-model baru dah mula tunjuk aset positif, mereka sendiri mengaku yang jalan di depan masih lagi sukar. Persaingan sengit dan kehilangan jenama Kia tu bukanlah cabaran yang kecil. Jadi, kita kembali kepada soalan cepu mas. Adakah model-model baru ni cukup power untuk memacu B Auto mengatasi semua saingan dan cabaran yang ada? Strategi dah nampak jelas, tapi halangan pun nyata. Hanya masa yang akan tentukan jawapannya. Terima kasih kerana bersama saya dalam kupasan kali ini. Jumpa lagi.